Kita berada pada muka surat yang ke-83 tau. Nah, betul 84 dah. 84 yang kita baca tentang apa tu? Baca lagi dekat terjemahan bahasa Arab sebelah kiri. 83. Kita lagi baca tu. Nah. Jadi perenggan yang kedua dah. Perenggan yang kedua muka surat yang ke-84 perenggan yang kedua iaitu muka surat yang ke-84. Okey. Baik. Kita sambung kembali apakah yang ini diterangkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Fanibani rahimahullah ta'ala mengikut kata-kata ataupun perkataan-perkataan yang telah disebutkan dalam kitab ini dan pada bahagian yang pada bab yang ketiga pada menyatakan menerangkan tentang harap dan takut iaitu ar-raja wal khauf. Ar-raja wal khauf. Baik. Kata tuan kitab kita rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan al-unsu ini dinamakan akan dia pada istilah ahli sufi maqam al-baqa, iaitulah maqam orang yang arif, yang kamil, yang mukammal. Dia pula al-unsu. Kalau kita undur balik, perkataan al-unsu telah disebut dekat bahagian yang berbahasa Arab sebelah kiri itu iaitu dia sebut dekat terjemahan pada pada baris-baris yang terakhir dia kata dan al-unsu itu melazimkan akan dia asyahwu as-sahwu, yakni ingat dan siuman. Yakni ingat dan siuman. Baik, sebenarnya semua istilah yang disebutkan di situ merupakan istilah-istilah yang biasa digunakan oleh orang-orang as-sufiyah, iaitu antaranya yang terbincang pada kelas yang lalu al-qadru wal-basdu. Al-qadru wal-basdu al-haibah pun ada juga al-haibah, dan memang biasa dibincang tentang ataupun perkataan istilah-istilah ini dekat bahagian bab ni dekat bahagian al-khawf, iaitu takut dan ar-raja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua istilah-istilah yang berbentuk yang biasa digunakan oleh orang-orang yang mengikut jalan kesufian. Bahkan dibahaskan oleh ramai ulama-ulama yang terdahulu tentang perkataan-perkataan inilah. Walaupun terjemah dari sudut bahasa, maksud al-khawfu kita menggenggam. Kalau al-basfu maksudnya macam kita melepaskan sesuatu. Kemudian kalau al-haibah maksudnya kehaibatan. Kalau al-unsu maksudnya iaitu menjinakkan. Maksudnya itu terjemahan dari sudut bahasa lah. Dari sudut terjemahan bahasa. Adapun ahli-ahli sufiyah memberikan pentarifan yang pelbagai untuk istilah-istilah tersebut. Untuk istilah-istilah tersebut dinukilkan dengan pelbagai kata-kata ulama-ulama yang terdahulu. Baik, cuba kita baca dulu. Okey, dia sebut al-unsu ini dinamakan akan dia pada istilah ahli sufi maqam al-baqa. Kalau terjemah sudut bahasa, maqam maksudnya kedudukan, al-baqa macam maksudnya kekal, iaitu maqam orang yang arif, yang kamil, yakni yang sempurna, yang mukammal, yang disempurnakan ke atasnya. Baik, okey. Dan dinamakan pula akan dia al-insanul kamil, yang muntahi di dalam ma'rifah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dinamakan pula diri seorang insan yang sempurna, yang muntahi, yang berada pada hujung dah. Maksudnya telah berada pada peringkat yang terakhir di dalam ma'rifah, yakni kenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Okey. Lagi, dan hasil daripada perkataan yang tersebut itu bahawa khauf dan ar-raja itu maqam orang yang mubtadi. Yang tersebut pada kelas ataupun pengajian kita yang lalu, dah biasa untuk orang yang berada pada peringkat permulaan, khauf dan raja ini iaitu biasa digunakan oleh golongan-golongan yang pada permulaan nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab apa? Sebab dilakukan ibadat kerana apa? Kerana takut akan Allah dan kerana harap akan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang mungkin lakukan ibadat bukan kerana benda itu, memang dikasih akan Allah. Dan dia sungguh-sungguh. Dia buat bukan kerana takut akan seksaan. Dia buat bukan kerana mengharapkan pahala, tapi kasih sungguh. Maka dia berada pada peringkat yang lain lah, bukan pada peringkat mubtadi ataupun peringkat permulaan. Dan macam kita buat benda, ada macam budak-budak ada pergi semayang. Sebab semayang? Sebab takut mak marah. Takut ayah berdarah. Pada pergi semayang. Jadi dia pun gila sembahyang. Kalau kita gitu, maka kita pun berada pada peringkat permulaan, iaitu al-mubtadi. Sebab apa bawa sembahyang? Sebab apa kita sembahyang? Sebab takut seksaan neraka Allah. Sebab apa kita doa, kita minta syurga? Sebab kita nak, kita harapkan Allah bagi dia tu dan kita nak dia tu. Dan itu kita berada pada peringkat permulaan. Kita buat sesuatu kerana takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Molek kau. Dah bolehlah ke kan? Cuma nak sebut tahap suluk kita, tahap kita kepada Allah bukan pada peringkat yang tertinggi dah. Bukan pada peringkat yang kedua, bukan pada peringkat yang ketiga. Maksudnya kita buat kerana takut dan harap. Ada pun orang yang kedua pada peringkat yang seterusnya, dia buat sebab apa? Kerana memang dia kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Baik lagi, dan adalah al-qabdu dan al-bastu itu maqam orang yang pertengahan. Baik, dan suluk itu maqam mahabbatullah, dan al-unsu itu maqam orang yang arif, yang kamil lagi mukammal. Macam-macam kalau kita bagi peringkat ni, dah macam-macam peringkat ada dah. Peringkat yang kedua, al-qabdu wal-bastu. Kemudian naik sikit, mahabbatullah, iaitu kasih akan Allah. Kemudian maqam yang keempat, iaitu al-unsu, maqam orang yang berada pada peringkat yang hujung. Iaitu hatinya telah jinak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh macam-macam maqam ada ni. Ada maqam tu kita ni. Maqam pertama tak ada ke? Tapi dah istilah yang memanglah kalau kita baca dengan lebih, memang ada pembahagian kita ada cara ni. Macam kalau pasal sebut, macam manhaj orang-orang sufi lah. Manhaj ataupun metode dia. Cara nak kenal, nak suluk kepada Allah, naik peringkat ke peringkat. Kadang-kadang orang yang mungkin dah belajar benda ni, dah belajar, tapi dia tak dia buat ibadat, kemudian rasa semakin semakin tidak sedar nak melakukan ibadat yang baik. Dah tahu benda ni, dah tak kenal, dah tahu istilah al-qabdu, dah tahu benda al-bastu, tapi semakin hatinya jinak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana dibuat sebab takut seksaan Allah. Bukan kerana sebab apa? Kerana nak syurga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dia sedari, walaupun tidak melalui jalan ataupun cara menggunakan istilah-istilah ini, maka tetap dia sampai juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai juga tau. Macam ni lah kata macam zaman dulu, kita pun sama lah. Cuma nak sebab ilmu ni semakin berkembang. Macam dulu sahabat Nabi, tak ada lagi benda gini. Tak ada, dia ada. Cuma tak ada lah istilah gini. Tak ada. Bahkan semua ilmu yang kita belajar, contohnya pembahagian tentang ilmu fiqh, ada hukum tajwid ni contohnya. Dan saat yang terawal, maka tiada lagi secara teorinya gitu. Cuma ada. Cuma mungkin belum dibukukan, belum lagi dibuat sama cara yang comel. Ada macam bahasa Arab,
dah belajar bagi atas panggil bagi marfu dah bagi bawah bagi negara pula baris mati negara Islam dia dah dia ada semua belum lagi dah dibukukan ataupun diteorikan secara rasmi lah. Sebab kalau kita beribadat dah kita semakin dekat pada Allah dah semakin molek dah itu baik je nah. Tak ada masalah kan. Jadi itu kita kata jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang as-sufiyah. Kalau ikut panjang perbahasannya, panjang perbahasan yang disebut oleh ulama-ulama yang terdahulu tentang maksud al-qabdu wal bastu ini. Kita kalau permulaan dibagi gitulah. Kalau ikut teorinya. Nak tahu dah, nak kenal dah, ini dah. Nak tahu. Betul dah. Dah tahu. Kalau hamba pun rasa peribadinya hamba pun gitu. Orang mana kita harapkan kita buat amal sebab kita harapkan nak syurga. Dah, kita lakukan amal sebab apa? Takut diseksa oleh Allah. Itu kebiasaan orang kita lah. Kita nak naik makam yang kedua, yang ketiga, kita pun tak kenal ruangan kita tau. Ruangan sebenarnya. Secara peribadi, itu hanya sangkaan sahaja. Macam tinggi dah makam tu ni. Ada contoh. Padahal tak tu. Padahal tak tu. Jadi dia sebut panjang lah. Gana? Rasa je lah dah. Patut kita tahu. Rasa-rasa gitu lah dah. Rasa-rasa perasaan kan. Kalau kita bismillah apa bimbang? Sebab kita nak syurga Allah. Sebab kita takut kalau dah sembahyang ni akan diseksa oleh Allah. Maka kita maqam al-khawf dan raja. Maka kita maqam al-khawf dan ar-raja. Kita tak pedulikan benda itu. Dah. Kita buat sebab apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin makam yang lebih lagi lah. Mungkin makam yang kedua ataupun makam yang ketiga. Dan anda pun baru balik tak istilah-istilah gini ni, cuma dia dipanjang sikit. Dia panjang, dibahagikan secara panjang lah. Macam-macam awal sufi dibincang tentang istilah-istilah tersebut. Al-qabdu wal bastu. Mengikut pandangan golongan as-sufiyah. Mengikut pandangan golongan as-sufiyah. Tak pula nak kata kita ni insan yang kamil, yang sempurna, yang sampai ke makam orang yang muntahi, yang berada di hujung. Kita ni tak laku. Tak. Kali itu tadi macam yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Bila dihuraikan perkataan Al-Qabdu Al-Bastu, dia lebih merujuk kepada Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mempunyai maksud yang lebih kurang sama macam yang kita bincang lah. Cuma ada ulama lain dia memberikan maksud yang lain. Tak apalah, kita baca dulu ni. Okey, baik. Itu begini. Syahdan, ubat yang membawa kepada khauf itu iaitu engkau tilik di dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa perkataan sahabat dan tabi'in dan awliya yang muqarrabin, maksudnya yang dekat dengan Allah, yang menyebutkan sangat takut seksa Allah akan orang yang berbuat maksiat itu, dan beberapa kisah di dalam akhirat bagi orang yang membanyakkan bimbang akan dunia itu. Maksudnya nak mari rasa takut. Tengok ayat Quran yang cerita tentang seksaan. Tengok hadis Nabi yang cerita tentang azab Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melakukan maksiat. Kita dengar takut. Habis macam kita dengar azab yang paling ringan yang terkena kepada apa? Yang terkena kepada saudara Nabi Abu Talib, iaitu apa? Kena macam tu api di kaki tapi otak gelegok. Tapi gelegok otak. Sebab apa? Kerana kepanasan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut itulah seringan-ringan azab api neraka Allah. Kena
Sehinggalah yaghli minha dimarahu. Maksudnya geleduk otak. Geleduk. Sebab apa? Kerana api yang terlalu panas. Kita mikir macam dahsyat dah. Tapi itulah azab yang terlalu ringan yang disebut oleh Nabi. Maka sebahagian ulama sebut itulah petanda bahawa walaupun ada ulama yang sebut Abu Talib berada di syurga Allah, maka hadis itu mengatakan bahawa Abu Talib berada di tempat yang sebaliknya. Walaupun ada hubungan yang dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, jadi kita pun mikir renung, duk nyanda, duk mikir, itulah serengan-rengan azab. Nabi sebut yaghli minha dimarahu, sehingga otaknya bergelegor, membakar otaknya. Baik, boleh. Okey lagi. Baik, kita baca dia. Kita baca dia. Baik. Kemudian, dan engkau tilik pula akan kehinaan dirimu itu dengan nisbah. Kita tilik. Kita merenung, kita nazar. Baik, hinanya diri kita ini dengan nak dibandingkan kemuliaan Allah Ta'ala dan kebesarannya itu, dan firman Allah Ta'ala di dalam hadis Qudsi, ha'ulai fil jannati wala ubali wa ha'ulai fil nari wala ubali. Maksudnya mereka itu yang masuk ke dalam syurga dan tiada aku hiraukan, dan mereka itu yang masuk ke dalam neraka dan tiada aku hiraukan. Maksudnya kalau masuk neraka tu Allah dah percaya. Dah okey lah. Sebab apa? Kerana telah diberikan syariat. Dah suruh buat gini, buat gitu. Kalau masuk, maka itu bukan lagi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan nak sebut Allah ni saling. Bahkan yang kita baca belum-belum hadis Nabi sebenarnya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah sebut rahmat aku memang melebihi kemurkaan. Cuma setelah diberikan penjelasan, Quran turun, Nabi memberikan ajaran Allah, tiba-tiba kita pun masih lagi dalam keadaan melakukan perkara yang tidak boleh. Maka Allah sebut, kalaulah masuk syurga, maka aku dah era, masuk neraka pun aku dah percaya. Itu maksudnya setelah dilakukan dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihitung, dikira, itulah tempat yang sepatutnya yang manusia tersebut dapat. Baik, boleh. Okey lagi. Dan adalah yang demikian itu membawa takut akan Allah. Bila kita dengar ataupun Nabi sebut gini, Allah tak ingat nak cara masuk neraka sekalipun, maka dah benda. Tidak menjejaskan kemuliaan Allah. Bila kita mikir, mungkinlah kita rasa takut sikit. Kalau masuk neraka, payah nak keluar balik, melainkan kalaulah dihitung ataupun dikira iman kalau masih lagi ada, maka bolehlah keluar. Cuma dalam masa tempoh yang agak panjang lah. Baik, kerana Allah Ta'ala bersifat dengan kaya yang mutlak, dan jikalau dimasukkannya akan segala manusia itu ke dalam syurga, nescaya tiada bertambah kemuliaan. Dan kalau dimasukkannya akan segala manusia itu ke dalam neraka, nescaya tiada jadi kekurangannya. Sama lah. Maksudnya, tidak menjejaskan kehebatan Allah. Kita buat amal ke, buat amal, sama dia. Allah tak bertambah mulia, Allah tidak berlaku kekurangan. Kalau masuk syurga sekalipun, bukanlah menambah kemuliaan Allah. Masuk neraka sekalipun, bukanlah menjejaskan kemuliaan Allah. Jadi, macam ada benda. Macam seolah-olah kalau nisbah Allah, ada benda. Tapi kalau nisbah diri kita, maka kita kena betul balik. Kita kena perbaiki balik. Nisbah Allah, maka tiada kesan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat faham kan? Satu masa berupaya berfikir untuk berlaku. Kita dapat
Ya dah. Betul dah. Betul dah. Dah. Mana dah. Kalau ikutkan, tapi nak sebut dia dah maqam macam yang sebut dia dah. Pada permulaan kita berada pada maqam al-khauf dan ar-raja. Baik. Macam kita mikir tu lah, maksudnya bila kita kasih akan orang tau. Bila kita sayangkan seseorang, dah kita buat sesuatu memang kerana dia tu. Dah, memang kerana orang tu. Bukan sebab kalau buat gini dia bagi upah. Dah, kalau tak buat maka dia pun mungkinlah akan seksa kita. Jadi kalau kita rasa gitu, memanglah ada apa sepatutnya menjadi permulaan kita nak lakukan amal yang baik dan tinggalkan perkara yang buruk. Mula-mula startnya dah. Tapi bila macam orang tu kasih sungguh, dah sayang ke seseorang contohnya, maka dia akan berbakti kepada seseorang bukan kerana upah dah tu. Tapi sebab apa? Dah, sebab kerana kasih akan seseorang tersebut, dia nak melindungi orang tu, dia nak berbakti ke orang tu, bukan kerana imbalan yang lain. Dah. Tapi memanglah dah, syurga neraka nak sebut baru itulah tempat yang bakal kita tuju. Kalau buat baik masuk syurga, kalau buat jahat masuk neraka kan. Dah, tapi lah dah. Kalau ikut kan memang sebab rahmat Allah tu. Dengan izin Allah kita akan masuk lah. Walaupun kita buat amal tapi kalau bukan kerana rahmat Allah, tetap berlaku sebaliknya. Tapi yang nak sebut memanglah dah. Kita baca Quran memanglah dah. Orang yang buat amal masuk syurga kekal dalam dia. Dah. Itu antara permulaan laku. Nah, wallahu a'lam nak sebut mana. Cuma pemangkin dah. Dah. Maksudnya menyebabkan kita rasa nak lakukan amal dan mula-mula dengan mengharapkan imbalan yang baik. Itu aku. Dah. Bagaimana kita ni kita tak tahu orang yang mungkin berjiwa sufi yang tinggi ni, dia buat amal sebab dia kasih akan pencipta dia. Dah. Betul dah. Cinta tak ada sebab dah. Tak ada sebab tapi dia sayang orang tu dah. Dia suka, dia kasih, maka dia pun berbuat baik. Kan? Bukan sebab dia dah. Pada cinta itu buta dah. Nak kata dia dah. Itu keadaan Allah nak bayang. Kalau hamba lah dah. Kalau hamba, ngakulah kita buat amal sebab kita harapkan pahala. Ya dah. Itu memang lah dah. Kita kata mitok tu mitok lah. Kita sebenarnya kita mitok kan. Allahumma ajirna minan nar dan kelebihannya. Dia dah. Macam telah sedia maklum lah. Tapi nak sebut itulah permulaan. Bagi sebab tu Amba sebut dah. Peribadian tu. Maksudnya kalau kita berada pada tahap tu pun. Dah. Okey dah. Maksudnya memang antara penyebab kita boleh masuk syurga Allah. Kita buat amal sebab apa? Sebab nak dapatkan pahala, nak elak daripada murka Allah. Boleh dah. Dah. Maknanya, yelah. Kalau dia rasa gitu, mungkin hanyut terus. Kan? Tapi nak sampai tahap kasih, Amba rasa dah rata-rata orang gitu dah tu. Kan? Rata-rata orang mungkinlah dia berada pada peringkat permulaan. Gitu lah. Sebab nak kata benda ni benda yang tak nampak. Kalau Allah ni kita nampak, kita kenal betul, mungkinlah agak sikit tu. Tapi tak nampak benda yang dalam kepala, fi dhihni saja. Tapi pada luaran, tak nampak benda tu. Kalau orang lain, dah. Kita, dah tahu benda kan. Dia tahu diterima ke tak. Ataupun ini dah. Mungkin amalnya ditolak. Maka sebab itu, ulama digariskan adanya harapan dan adanya takut. Takut amal tidak diterima dan harapkan moga-moga ianya diterima oleh Allah. Dah Amba nak terang secara detail pun ialah dah. Kita kadang-kadang memang tak sampai tahap tu lah. Dah orang yang mungkin rasa dia beramal, dah dia kasih sungguh. Dah wallahu a'lam nah. Mana? Seterusnya mana ni? Dan firman Allah mana ni? Dan lagi firman Allah Ta'ala bagi Nabi Daud alaihi salam. Ya Dawudu khafni kama taqatu sab'ud dar. Hai Daud, takuti olehmu akan daku
seperti engkau takut akan binatang buas yang sangat memberi mudarat. Maksudnya suruh takut juga tau. Suruh takut juga. Suruh khauf juga. Yalah. Nak sebut dah. Memang permulaannya gitulah. Permulaannya memang kena capai rasa takut dulu. Kalau ikut panduan yang telah diberikan oleh ulama sufi gitulah. Mula-mula takut. Tapi Nabi Daud, hai Daud, takuti olehmu akan daku macam kamu takut binatang buas yang boleh memberikan mudarat. Maqam kita maqam rendah betul. Kalau maqam tinggi dah terbang dah lain. Betul dah. Kamu setuju tu. Tapi nak kenal orang tu dah. Nak tahu dah. Orang dia yang mengenal tahap mana dia. Walaupun mungkinlah dia sebut dia berada pada maqam yang tinggi, wali Allah ke, hakikatnya hanya Allah sahaja yang tahu. Hanya Allah sahaja yang tahu. Kalau peribadian tu kita buat amal, memang kita harapkan pahala lah. Kita puasa, kita sembahyang, kita zikir, moga-moga setiap amal tersebut memberikan pahala. Dan sebab apa? Takut masuk neraka. Kan? Moga beratlah timbangan kita. Gitu lah kita kan. Okey. Kita baca. Okey. Nak sambung yang tadi. Baik, sambungannya, dan adalah diserupakan oleh Allah Ta'ala takut akan dia seperti takut akan binatang buas kerana adalah ia membinasakan orang dan tiada ia hiraukan seseorang. Nak suruh kiaskan Allah ni macam itulah. Boleh jadi Allah akan membinasakan kita dan bila binasa Allah tidak menghiraukan kita langsung. Sebab Allah tidak terikat dengan benda-benda tersebut. Dosa pahala tak ada dia. Kitalah yang terikat dengan benda itu. Kitalah yang terikat dengan benda-benda tersebut. Okey, baik. Lagi hadis Nabi, tapi Nabi Daud begitu. Kalau ikut dekat bahasa Arab tepi tu, qala al-Iraqi lan ajid lahu asla. Aku tidak menjumpai asal bagi hadis ini. Yang itu. Jadi firman Allah tu maksudnya hadis kursi kan? Hadis kursi. Hadis al-kursi. Tapi ambil kata tuan ya. Tak pula. Kalau ambil ni mungkin dalam kita temukan ada sehingga sebab kita dah ada gitu. Ambil kuliah hadis ni. Kuliah hadis dari pada ambil ni. Pada ambil memang lebih pentingkan tentang kesahihan hadis ni. Kesahihan hadis. Kalau contohnya Al-Imam Al-Iraqi ditulis tepi dulu, lam ajid lahu asla, aku tidak menjumpai di manakah asal hadis ini. Apa maksudnya? Maksudnya hadis itu hadis yang dan disangsikan kesahihannya. Mungkin palsu ataupun atasnya mungkin dhaif. Itulah. Sebab itulah yang disebut oleh Al-Imam Al-Iraqi. Seorang kita kata banyak berjasa dalam memberikan komentar kepada kitab-kitab yang terdahulu. Kalau ada hadis-hadis yang dimuatkan dalam kitab, dia pun kebiasaannya dia cuma cek balik. Dipanggil bahasa hadisnya, dia cuma tahrijkan balik. Mari-mari. Cek kitab-kitab lama dulu untuk sitahnya, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, semua tak ada. Tak ada menyebabkan dia keluarkan perkataan ini. Lam ajid lam asla. Aku dah jumpa mana punca dan bagaimana hadis dia. Maksud kita lah, bahasa kita. Kalau anda memang belajar memang kuliah hadis, jadi kita lebih pentingkan benda ini. Walaupun orang mungkin bidang lain di masa kurang menghiraukan tentang kesahihan hadis. Kalau ambil memang ambil gitulah. Kalau dok itu kita tawakuf dulu dah. Maksudnya ialah
nak huraikan maksud lebih-lebih, hadis tersebut hadis yang mungkin palsu. Bila palsu ni, maksudnya hadis yang memang macam direka-reka, tidak disandarkan kepada Nabi, tidak disandarkan Nabi. Kalau boleh sandar, lain lah. Sebab memang kalau boleh sandarkan Nabi, maksudnya itu perkataan yang berbentuk wahyu. Kalau tak, macam ucapan manusia biasa sahaja. Boleh ya? Jadi kitab ni ataupun hadis-hadis macam kitab Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali. Juga hadis-hadisnya telah dikomen oleh Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah. Sehingga dibuat satu kitab khusus yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Banyak hadis, macam dia banyak hadis. Ada hadis-hadis yang kata Nabi sebut firman Allah, hadis kursi. Tapi dicek kembali oleh ulama yang datang lepas dia, itu Al-Imam Al-Iraqi, yang lebih mahir dalam bidang hadis. Dia kata hadis ni mungkin tak ada cukup kunci mana, hadis yang dhaif. Bagi anda, kalau palsu memang tidak boleh dibuat sebagai hujjah. Tak boleh lah. Palsu maksudnya hadis yang direka-reka oleh seseorang. Baik, boleh? Okey, ingat? Okey, bagi kat ni dah. Hadis baru dah, atas tu. Baik, maksudnya barang siapa takut akan Allah Ta'ala, nescaya takut akan dia oleh sesuatu. Dah. Kalau takut akan Allah, maka hak lain akan takut kepada dia. Itu maksud dia. Okey. Dan barang siapa takut akan yang lain daripada Allah, nescaya takut dia daripada sesuatu. Orang yang takut sesuatu selain daripada Allah, maka khafa min kulli syai'in, dia akan takut daripada segala yang lain. Gitu. Boleh faham? Dah. Kalau dia takut Allah, maka hak lain pun akan takut kepada dia. Kan? Sebab ayat ini, nescaya takut akan dia oleh segala sesuatu. Dah. Segala benda akan takutlah ke dia. Mungkinlah ada dia beriman. Dah. Okey. Tapi kalau dia takut selain daripada Allah, takut benda-benda lain, bukan takut Allah, maka dia pun akan takut benda-benda yang lain juga. Gitu. Nah, khafa min kulli syai'in. Kalau ikut maksudnya itu, nescaya takut dia daripada tiap-tiap sesuatu. Nah, okey. Dah, tu kita baca deh. Boleh faham tak maksud hadis tu? Maksud hadis yang dihukumkan dhaif oleh Al-Imam Al-Iraqi. Okey, nak suruh kita takut Allah je lah tu. Nak suruh kita takut kepada Allah Ta'ala semata-mata. Bukan takut benda-benda yang bukan yang sepatutnya kita takutkanlah. Takut hanya senya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinlah itulah maksudnya tu. Walaupun takut manusia ni, bukan takut kita takut yang boleh nak kata, kita takut manusia ada, memang takut tu mari secara bermakna. Ada takut yang berbentuk dia mari diri. Bukan kita buat apa. Dia mari diri. Tak takut tengok benda-benda pelik, rasa mari diri bukan takut secara tabiat kita lah. Tabiat kita takut biasa apa tu fitrah manusia lah. Dia melihat benda-benda yang pelik, yang tak pernah dia jumpa, contohnya takut mungkinlah mengancam dia. Takut secara tabiat itu langsung. Hal ini berbentuk fitrah manusia. Kan? Tapi takut yang dimaksudkan di situ, takut yang macam kita bicara dalam bab al-khawf dan ar-raja' ni. Takut hak yang fitrah tu biasalah. Hak tu memang halang dah. Dah, dimari. Sebab mungkinlah melihat, tengok benda-benda pelik, tengok atu contoh. Takut, dimari. Biasa tu kan? Kita hak tu benda biasalah, benda-benda yang memang fitrah manusia lah. Melihat benda-benda yang pelik. Okey, lagi. Dan kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasul, baik, artinya, ya Rasulullah, mana maksud tu?
Ya Rasulullah, artinya ya Rasulullah, apa maksud ayat? Ayat alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Surah Al-Mu'minun, mereka itu yang mendatang akan sesuatu yang mereka datangkan akan dia, dan adalah hati mereka itu takut akan Allah Ta'ala. Pening macam tu. Mereka itu yang mendatang akan sesuatu. Okey. Yang mereka datangkan akan dia. Dia pula. Dan adalah hati mereka itu takut akan Allah. Okey. Ini maksud ayat tu. Apakah maksudnya itu mereka laki-laki yang mencuri dan berzina? Okey, waktu Aisyah tanya Nabi, maka sabdanya bukan Nabi sebut mereka itu ialah orang yang takut akan Allah, yang sembahyang dan yang puasa dan yang memberi sedekah, padahal ia takut bahawa tiada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huraian kepada ayat tersebut. Aisyah tanya, adakah ayat ini khusus bagi mereka yang hak curi, hak yang berzina? Tak, sebab dia takut. Tapi dok, ayat ini hak yang melakukan amal-amal yang soleh, tapi dia takut amalnya tak diterima oleh Allah. Kan? Itu takut macam yang kita bincang tentang peringkat yang terawal, iaitu al-khawf dan ar-raja. Kita gitu lah tau. Kalau hamba gitu lah. Kita puasa, kan, takut dah diterima takut mendapat seksaan jadi kita pun buat juga, kurang juga, paksa juga, melakukan dalam keadaan mungkin terpaksa contohnya, sebab takut diseksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Jadi itu huraian kepada ayat allazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Okey, boleh deh. Lagi baik. Dan lagi sabda Nabi SAW. Baik, ini maksudnya, artinya tiada daripada seseorang hamba yang mukmin yang keluar daripada matanya itu beberapa air matanya, dan jika ada ia seumpama kepala lalat daripada sebab takut ia akan Allah, kemudian maka terkena air matanya itu akan suatu daripada zahir mukanya itu, melainkan diharamkan oleh Allah Ta'ala dia atas api neraka. Itu terjemah sesuai tu jadi maksudnya pun jadi terjemahan gitu lah. Betul lah. Kalau dalam nak sebut maksud umumnya nak khabar, kalaulah seorang mukmin keluar daripada air matanya, air mata, kalaulah macam seolah-olah kepala lalat. Apa kepala lalat? Macam kepala lalat. Apa? Mislu ra'si dhubab. Apa maksudnya? Awalnya sebab takut akan Allah. Okey. Kemudian dia terkena sesuatu pada permukaan wajahnya, Allah Ta'ala akan haramkannya api neraka. Mana maksud kepala lalat? Ini faham kita dia punya lalat ni. Mudah-mudahan jumpa hadis ni. Jadi pening kita. Mislu ra'si dhubab, cari je. Sebab apa jadi macam kepala lalat? Kesahaya dia sayang air mata. Macam pelik apa orang? Tak tahu apa ni. Kan ada yang boleh terang maksud dia. Okey Okey, ada hadis ni, ada hadis yang bertaraf hasan. Baik, cuma mana maksud hadis ni? Kepala lalat. Okey, mislu ra'si zubab. Pening.
huraian. Apa jadi kita? Ya. Okey, tidak akan masuk syurga. Tak sebut je, umum gitu je. Betul. Sahih Sahih. Sahih dia kata. Kalau ikutkan riwayat lain ataupun huraian daripada ulama lain lah. Okey, dia sebut, apa? Ma kharaja min ainihi mithla ra'si dhubabi min khasyatillah. Tidak akan masuk syurga, tidak akan masuk neraka orang yang keluar daripada matanya air mata kalaulah saiznya macam kepala lalat. Tak, sebab takut akan Allah. Mungkinlah kot perbandingan yang berlebihan, kata nangis orang lalu gitu. Mata besar bah. Dok. Ayo tu. Dok. Ini dah. Tak apalah kita maksud gitu lah. Macam seolah-olah nak kata kuatnya nangis. Tak, sebab takut akan Allah, maka menyebabkan dia ni tidak akan masuk neraka Allah. Okey, ada juga macam Nabi memberikan perumpamaan hak lain. Orang tidak akan masuk neraka kalau dia nangis sebab takut akan Allah. Hak ni diumpamakan macam unta masuk ke dalam lubang jarum. Nak kata perumpamaan kau ni. Contoh perumpamaan yang Nabi sebut ikut hadis-hadis lain lah. Tapi yang berjumpa setakat ni macam nak dikatakan saiz. Saiznya besar macam kepala lalat. Itu ada. Tapi dia sebut umum gini di sini. Kepala lalat kata. Tak apalah dia ambil aturan lah. Maksudnya macam seumpama kepala lalat. Sebab takut akan Allah, maka terkena air matanya itu akan sesuatu yang ada di mukanya, yang zahir mukanya, kenyataan muka, maka diharamkan oleh Allah Ta'ala api neraka ke atasnya. Nak kata bahawa takut sungguh sehingga menyebabkan dia nangis, maka insya-Allah dia akan jauh daripada api neraka Allah. Tapi asalnya takut orang. Asalnya pun takut. Tak ada dia sebut tentang orang yang buat amal sebab apa? Kerana dia kasih kepada Allah. Kan? Semuanya berkisar tentang takut kepada Allah dan harap kepada Allah. Okey, boleh? Okey, kita baca yang lain sikit lagi. Okey, ini suatu fasal pula. Pada menyatakan kelebihan khauf dan menyatakan menggemarkan di dalam khauf. Jadi, masih berkisar tentang khauf juga. Tak ada peringkat yang kedua, peringkat yang ketiga, peringkat yang keempat, iaitu murtad. Kisah tu je kita cukup dah. Cukup dah kalau kita bincang tentang al-khauf dan al-raja. Very good. Jadi dia bincang al-khauf dan al-raja. Dan hal lain-lain tu tak boleh. Hal lain-lain tu dia dah bagi benda itu bukan senang. Dia bukan dipaksa, bukan boleh tiada dirancang, tapi kita tetap melakukan amal dalam keadaan kita takut masuk neraka Allah dan kita nak masuk ke syurga Allah. Okey, fasal yang seterusnya, ketahui olehmu bahawasanya kelebihan khauf iaitu takut diketahui dengan dua benda. Baik, dia sebut pertama dengan iktibar, maksudnya dengan kita mengambil kira fikir dan nazar. Nazar, baik, dalam bahasa Melayu, nazar kalau terjemahan secara bahasa maksudnya lihat, ataupun secara kaji. Secara kaji. Kita mengkaji sesuatu, kita memandang dengan lebih. Bukan hanya satu pandangan sahaja, tapi kena fikir, kemudian kena nazar. Sebab kena fikir, kemudian kena nazar. Kalau belajar ilmu tauhid, kebiasaannya dibincang benda gila. Ada benda yang kita lihat tanpa perlu kaji, ada benda yang kita lihat tanpa perlu kita kaji.
Contoh. Dalam hukum akad, kita bincang bab hukum akad. Akal kita ni, ada benda yang kita kena fikir dah, renung sekejap. Ada benda, tak payah, betul tak? Dan ada benda yang kita kata mustahil berlaku. Benda itu ada benda yang kita kata wajib berlaku. Okey, contoh. Okey, kalau kita kata anak kandung lebih muda berbanding ayahnya. Kena fikir tak? Dah ayah dah. Maksudnya memang sedengar je gini dah. Baik, maka kalau tauhid dia akan sebut bahawa hal ni hukum akal yang wajib secara daruri. Dah ayah memikir dan memang wajib gitu lah. Baik, kalau lawannya yang wajib gini, yang mustahil, tapi dengar tu memang mustahil gitu. Contoh kita terbalik dengan ayat. Ayah kandung lebih muda berbanding anak. Kena fikir tak? Kena fikir tak? Jadi dia mustahil, daruri, perkara yang mustahil yang tidak perlu difikirkan. Tak payah fikir. Memang gini dah. Kalau mikir dah apa? Kena mikir apa je dah. Kalau mikir dah apa? Jadi Nasrani dia lawan kepada daruri. Kalau daruri tanpa perlu fikir, kalau Nasrani kita kena renung sekejap. Kena melihat, kena tengok. Kalau Allah sebut betul ke Allah ni ada dua ataupun lebih dari satu, orang yang mungkin kurang faham, dia kena mikir dulu. Dia kena sebab apa? Sebab kan kita akan cuba mengkaji lah. Lawan ni daruri. Nasrani kita kena fikir. Baik, boleh. Jadi hak pertama dia cover dengan cara kita fikir dulu. Kemudian kita merenung dulu. Yang kedua, cara untuk menyatakan kelebihan khauf dengan mengambil kira dalil Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni jalan yang telah kita sedia maklum. Senang tengok dalil sebut gitulah. Nabi sebut gitu, maka gitulah kelebihan khauf dan kelebihan rajak. Contohnya, cara yang pertama kena mikir, dia kedok gitu. Betul ke khauf ni ada kelebihan? Mikir sekejap. Yang kedua, dalil. Sebab Allah sebut gitu, Nabi sebut gitu. Jadi tak perlu mikir banyak. Baik, okey lagi. Adapun kelebihan khauf dengan iktibar fikir dan nazar itu, maka iaitu engkau tilik. Maksudnya tengok, tilik dulu. Bahawasanya tiada martabat yang tinggi dan tiada maqam yang terlebih mulia daripada ma'rifah akan Allah dengan dia dapat bahagia di dalam dunia dan di dalam akhirat. Maka adalah sesuatu yang menyampaikan yang demikian, yang menyampaikan kepada yang demikian itu, iaitu terlebih afdal dan terlebih tinggi pula. Dia nak cuba kaitkan ni lah. Nak sebut memanglah kalau kita belajar ilmu agama ni, kelebihan belajar ilmu tauhid, iaitu kita kenal Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan satu kelebihan yang tertinggi berbanding ilmu-ilmu yang lain. Dan maksudnya macam Bepar ke dan apa lain berada bawah ilmu tauhid. Sebab apa? Kerana ilmu tauhid menyebabkan kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi segala cara nak sampai kepada kenal Allah oleh kerana hak ni seafdal kelebihan, iaitu kita kenal Allah, jalan yang sampai ke dia pun boleh tak? Maka jalan itu jalan yang mulia, jalan yang afdal. Kemudian antara jalan untuk sampai kepada ma'rifatullah kena lalui al-khawf. Maka khawf ni pun akan menjadi jalan yang mulia tak? Sebab kita nak menuju perkara yang mulia. Nak menuju kepada perkara yang mulia. Hak tu macam dia kena mikir sikit. Macam kena merenung. Itulah disebut gitu lah. Baik lagi.
Dan khauf itu menyampaikan kepada ma'rifah, iaitu kenalnya Allah, kerana dengan khauf itu membawa kepada jauh maksiat yang zahir dan batin. Dan dengan khauf itu membawa membanyakkan berbuat taat yang zahir dan batin. Itu kelebihannya. Maka inilah ibarat daripada takwa, iaitu martabat yang terlebih tinggi dan yang terlebih mulia dan yang terlebih afdal. Macam Allah sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia daripada kalangan kamu iaitu orang yang terlebih takut akan Allah Subhanahu wa taala. Dan maka dengan ini, oleh kerana Allah ni mulia, jalan menuju pada dia pun mulia, maka khauf pun menjadi afdal. Dan khauf pun jadi afdal dan mulia. Sebab inilah kita pun jadi jauh daripada maksiat. Maksiat pula ada yang zahir dan ada yang batin. Sebab takut. Takut kan. Lalu itu ada takut. Jadi maksudnya jalan yang mulia untuk menuju kepada perkara yang mulia. Ini dikatakan secara nazari dan fikir dan nazar. Kena renung dan kena merenung dan mengkaji seketika. Okey, boleh? Nah, dah. Faham laki dah rasanya. Ni alim laki dah ni, ya Allah dah. Baca je ni dah. Mana? Betul, akli betul. Kalau yang betul, apa senang betul. Betul apa? Betul. Ulama laki kepada. Betul. Karena itu maksudnya secara akli. Betul tak? Secara akli. Kita mikir guna akal. Hak yang kedua, nakli. Nakli, kalau kita faham, maksud bahasanya itu pindah kan. Pindah, iaitu kita memindah. Kita ambil hak yang lama, bawa. Pindah, ambil dalil daripada Quran ataupun hadis Nabi. Itu maksud kita pindah. Kita ubah, kita ambil bawa. Dalil yang ada kita ambil bawa. Ini kita kena mikir. Dalil yang berbentuk akal. Akal yang waras lah dan akal yang waras. Ini betul tu. Pembahagian tu betul lah. Dengan iktibar fikir dan nasab. Kalau hukum akal, kebiasaan kita akan kena mikir banyak. Kita akan kena mikir. Tak suka kita nak belajar bab ni lah. Kita akan jadi mikir kalau bab-bab dia, hukum akal dengan bab tauhid, dia akan jadi mikir sikit. Dia akan jadi mikir. Tak belajar tentang bab-bab sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau macam dululah dah. Dulu tak belajar bab-bab tauhid cara gitu. Cara-cara hak yang ni lah. Bila belajar rasa tak suka pula jadi. Macam je lah. Macam nak belajar tentang sifat Allah, nak kata Allah ni sifatnya wujud. Wujud perkara yang berbentuk lalu. Abstrak yang tak nampak. Yang tak nampak yang nak sebut di manakah sifat wujud pada sesuatu. Tak macam maka ni. Maka ni ada. Ada ni wujud lah. Mana wujud pada maka ni? Tak ada lah. Tak ada. Dia ada, cuma dia berbentuk pada zihir sahaja. Dia akal. Tak nak buat keluar sifat wujud pada benda yang ada. Tak ada lah. Tapi dia ada. Dia tetap ada. Sebab tu ulama sebut, kalau sifat Allah ni, dia sifat yang qa'imatun bizati ta'ala. Yang ada pada zat ni. Jadi kita mikir gitu kan. Dia kena main akal sikit. Dia perkara macam ni dah. Sebenarnya kita tahu dah benda gitu. Cuma bila kita dibukukan, ditulis berkitab, macam kita seorang baru jumpa padahal banyak benda je hak yang ada di akal tapi di luaran tak ada. Macam kita ni, cuba tunjuk di manakah kefahaman. Faham tak? Faham lah ke? Mana faham tu? Tak apa kan? Faham berada mana? Ada di akal. Maksudnya perkara yang nak keluar, tak boleh. Dipanggil istilah apa? Amrul i'tibar. Amrul i'tibar. Kalau bahasa Melayu, macam dia terjemah, maksudnya abstrak. Allahu'alam. Macam kalau kita fiqh tu menggunakan cara yang sama bila dia bahas tentang hadas. Macam kita Nihayatul Muhtaj, dia sebut hadas
juga perkara yang berbentuk amru iktibariyah. Betul tak? Macam dalam dia okey, orang CA dan CB. Dah. Hal ni berhadas, hal ni tak berhadas. Cuba tunjuk di manakah hadas orang yang berhadas. Dah apa? Sama je. Dah. Comel dah pakai buku belakang orang. Dah tak ada. Najis berada pada itu. Adalah maksudnya bukan dah berhadas lah. Ada. Jadi hadas ni pun perkara yang berada di akal, di diri. Dan di luar ni tak ada. Kenapa? Dah. Kenapa? Nak bezakan antara dia berhadas dengan yang tak berhadas, maka tak ada. Melainkan kita hanya gambarkan itu akal saja. Tak apa, sama je. Sama belaka kan. Cuma ada pada akal. Ada pada akal. Baik, boleh. Lagi. Dah. Mana dia? Mana ni? Okey. Taqwa. Baik, lagi. Muka surat yang ke-88. Dan lagi khauf itu membawa kepada banyak zikrullah. Bila kita takut Allah, kita pun zikir. Paksa je lah. Paksa kita ingat Allah. Kadang-kadang kita pegang sebeh tak mudah dah. Bukan kata kita ni kuat zikir. Bila kita pegang sebeh contohnya, menyebabkan kita rasa macam malu nak buat benda-benda oleh tau. Rasa macam kita je lah. Pakai jubah ke tau. Pakai piyuh ke. Nak molek ni macam rasa segan. Itu antara cara yang nak menyekat kita lah. Walaupun takut tu berada di hati. Tapi salah satu cara. Kita bawa sebeh sebab apa? Bukan kata banyak bersikir. Nak biar kita ni sentiasa ingat Allah. Kan tak? Biar mari pegang ni. Alang-alang sikit lah. Sikit-sikit. Baik, boleh. Okey, membanyakkan zikrullah dan melazimkan hadir hati kepada Allah Ta'ala. Dan adalah membanyakkan zikir itu melazimkan, yakni membawa kepada mahabbatullah, kasih akan Allah. Dan mahabbatullah itu melazimkan jinaknya hati. Jadi jinak kepada Allah, yakni sentiasa hadir hati kepada Allah dalam sekalian kelakuan dan dalam sekalian perbuatan. Dan adalah yang demikian itu membawa kepada ma'rifatullah, kata tuan kitab kita. Paksa tau. Dia sebut la ilaha illallah ke, subhanallah ke, macam-macam lah zikir yang ada. Baik lagi, dan tiada yang lebih afdal dan tiada yang lebih mulia di dalam dunia dan di dalam akhirat nanti melainkan ma'rifatullah. Maka semua jalan nak membawa kepada ma'rifat, semuanya seafdal-afdal jalan. Dan dari kerana inilah dinamakan oleh masyayikh, ahli sufi ma'rifah itu akan syurga yang mu'ajjal. Okey, yakni syurga yang disegerakan. Orang yang ma'rifah seolah-olah macam dia dapat syurga. Kenal Allah, kasih akan Allah, syurga yang mu'ajjal. Syurga yang telah disegerakan di bumi. Nikmat yang paling agung, iaitu kita ma'rifatullah. Kan? Payuh nak kata begini tau. Kita cakap teori ni bila mari mana? Cuma nak dapat tahap ni. Bukan benda yang senang tau. Kita disibukkan dengan dunia. Bila orang dapat ni guna, tak tahu mana keadaan kan. Yakni syurga yang disegerakan kepada hambanya yang arifin, iaitu dalam dunia, dan iaitu terlebih afdal daripada syurga yang disediakan bagi mereka di dalam akhirat. Lebih afdal lagi daripada syurga yang Allah sedia di akhirat kelak. Gitu dah. Bagaimana? Okey, kata Syekh Ibnu Abbad dalam Syarah Hikam, bahawasanya di dalam dunia ini ada syurga. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, nescaya tiada ingin akan syurga yang di dalam akhirat, iaitu ma'rifatullah. Yang dibukakan oleh Allah dalam hati bagi orang yang menjalani akan tarikat ahli sufi. Wani nak nampak ya. Ada shortcut tu. Cara dia.
Bukan benda senang. Tapi dah kita nak menjiwai ini payah kan. Kat kita ni dah sampai tahap gini kata. Dah. Bahagia kan. Bahagia dah. Bahagia ni pun dia nisbi lah. Mungkinlah antara petanda wallahu a'lam dah. Kata mungkinlah itu secara teorinya mungkinlah boleh sebut gitu kan. Tapi orang yang mungkin keadaannya dak lagu-lagu mana wallahu a'lam lah dah. Orang yang mungkin di ma'rifah dah mungkinlah ada sebut baru dak hera sama ada senang ke susah ke dah hatinya memang terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah inilah benda yang memang dah orang yang arifin yang kenal Allah itulah mungkin keadaan ni. Tak bertahap gitu ya. Nak kenal ma'rifah orang-orang yang arifin. Tapi jalan kita cuba lalu dah. Kita ingat Allah, kita zikir, kita cuba buat benda-benda yang sepatutnya, tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Cara tu usaha dah. Siapa kita, maka wallahu alam lah. Wallahu alam. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada yang dia nak. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kelebihan yang Allah bagi pada sesiapa yang dia nak. Kalau siapa, maka siapalah makamnya, iaitu syurga yang mu'ajjalah, yang Allah segerakan di permukaan bumi. Kan? Tak hera. Wallahu a'lam. Ada setengah orang. Ialah. Kita pernah kawan ramai orang ada. Setengah orang kata dia bukan keadaan ingat Allah. Tapi sifat tabiatnya memang tidak kisah. Sama ada dia senang ke, dia susah ke, tidak cara. Dan ada yang kenal orang gitu. Dia bukan sebab dia kenal Allah, tapi keadaannya senang je. Dan hidupnya gitu. Tak kira aku susah ke, aku senang ke, aku tak percaya anda aku lah. Setengah orang mungkin gitu. Tapi bukanlah maksud dia tu orang yang kenal Allah. Tapi oleh kerana keadaan tabiatnya gitu. Orang yang dia tak hiraukan guang kat anda lah. Dia sebagi dia, baik-baik. Belaka guang-guang dia. Tak boleh ke, baik-baik. Tak senang ke, susah ke, baik-baik. Tapi dia jenis yang keadaannya, tabiatnya gitu. Bukan sebab dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak awal dia guang ni dah. Nak sebut dah. Nak menjiwai benda gini ni bukan senang lah. Orang yang tulis ni, orang yang kenal Allah dah. Syekh Abdul Samad kita ni, tak baca benda yang dia tulis ni, nak sampai makam ni, nak cuba idrak, nak cuba dapat murad, maksud pengarang ni payah lah. Sebab dia bicara tentang makam yang tinggi, kelebihan yang tinggi. Kita hanya boleh membaca secara subhiyah, bacaan yang biasa sahaja. Warna keadaan orang tu lah yang akan menjiwai keadaan yang berlaku pada diri dia. Kan? Okey, sikit lagi dah. Kita habis sikit lagi dah. Habis ni lah. Dan ada pun kelebihan dengan iktibar. Dari Al-Quran banyak ada. Hadis Nabi banyak dah. Tentang kelebihan khauf dan kelebihan yang disebut daripada Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Kita ambil sedih. Okey, khawf yang muka surat yang ke-89. Ambil ayat Quran yang pertama tu. Hudan wa rahmatan lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Petunjuk dan rahmat bagi mereka yang takut akan kebesaran Tuhan mereka. Dapat petunjuk, dapat rahmat bagi mereka yang takut akan Allah. Banyak dalil yang disebut tentang kelebihan takut ini. Jadi sebab itulah nak sebut apa? Nak sebut maqam tamu pun kira hidup. Maqam khauf kira maksudnya nak kenal Allah, nak menuju pada Allah tu kita kata telah mencukupi, takut akan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dah bagi innama yakhshallah min ibadihi ulama. Orang yang takut akan Allah hanyalah orang-orang yang berilmu sahaja. Maksudnya kelebihannya orang yang takut ialah orang yang ada ilmu. Tak takut maksudnya dia seorang yang kurang ilmu. Dan itu kelebihannya. Lagi firman Allah Ta'ala lagi, radiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Surah Al-Bayyinah yang mungkin kita biasa baca. Telah redha Allah Ta'ala daripada mereka itu dan redha mereka itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maksudnya Allah redha mereka dan mereka pun redha Allah. Adalah yang demikian itu bagi mereka yang takut akan Tuhan. Itu kelebihan orang yang takut. Redha akan Allah dan Allah pun akan redha. Kelebihannya, imbalannya, Allah pun redha kepada kita. Sebab kita takut kepada dia. Baik, okay. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali, tiap-tiap dalil yang menunjukkan ia atas kelebihan ilmu, maka iaitu menunjukkan pula atas kelebihan khauf. Kerana bahawa khauf itu seperti buah yang jadi daripada ilmu. Maksudnya takut hasil daripada ilmu yang kita dapat. Bila kita berilmu, maka menghasilkan takut. Kalau tak berilmu, maka tidak menghasilkan takut. Itu kelebihan yang banyak ada. Jadi boleh bacalah kelebihan yang dinukilkan di sini, iaitu secara naqlinya. Aklinya, akalnya, tadi hak mula-mula tadi. Oleh kerana ma'rifah itu kelebihan yang besar, maka jalan menuju kepada ma'rifah pun besar juga. Antara jalan ni iaitulah al-khawf. Habis ada? Muka surat yang ke-90. Jadi hak yang tu kita baca sampai kat surat 90 tu. Moga-moga dapatlah kefahaman sikit yang kita sebut, yang kita bincang pada pagi ni, insya-Allah. Dapatlah kelebihan. Yang paling penting beramal tau. Sampai tahap ni mungkin payahlah kita ni. Tahap yang tinggi kan. Dunia hak mau kita ni dapatlah kelebihan ilmu, insya-Allah paling kurang boleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.